Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So pagi ni bertemu lagi. So hari ini saya decide untuk kita gabungkan dua set untuk kita bertemu pada pagi ni. So selamat selamat datang kembali kepada kelas kita, iaitu khusus kajian tindakan dalam pendidikan. So, seperti mana yang saya maklumkan, pertemuan kedua kali ini fokusnya bukanlah untuk beri kuliah lagi dah. Kalau ikutkan, kuliah saya dah diberikan pada pertemuan pertama, berkaitan dengan tugasan. Yang kedua berkaitan dengan apa itu kajian tindakan, kan? Tapi ada juga yang WhatsApp personal saya tanya, Doktor, kena analisis satu artikel saja ke? Saya rasa saya dah jelaskan panjang lebar dah tentang tugasan. Yang pertama ialah berkaitan dengan kamu kena cari dua artikel kajian tindakan dan buat analisis berdasarkan template. Faham tak setakat itu untuk tugasan pertama? Faham. Faham, doktor. Okey. Tak perlu lagi nak dua ke tiga. Kecuali ada beberapa case person, saya minta lebih analisisnya, bukan dua. Ah, ada lebih daripada dua. Eh, Atas sebab dia kekurangan credit hours. Dia tak dapat join pada pertemuan pertama. So, sebagai penaltinya, dia kena lebih daripada dua. Nama-nama ni ada beberapa nama yang ada pada saya. Saya simpan. Tapi kalau dia dia hantar dua juga macam orang biasa, orang lain, ah, maksudnya dia tidak memenuhi lah. Eh, apa apa ni arahan yang saya arahkan lah, ya. Ah, tak ramai pun, ya, tapi yang penting kena faham analisis dua artikel, cari dua artikel analisis base kepada template yang diberikan. Okey, template pun saya dah jelaskan macam mana cara nak isi dan bagaimana uh, analisis yang baik. eh Analisis yang sederhana, dia just cut paste cut paste cut paste saja. Ha. Tapi analisis yang cemerlang ialah dia buat rujukan dan dia sokong, apa ni, dia sokong dia punya dapatan dia tu, ataupun sokong dia punya analisis dia tu dengan beberapa rujukan. Itu adalah analisis yang cemerlang. Okey, itu yang pertama. So yang pertama tu sehingga tak ada masalah, itu bergerak sendirilah, ya, bergerak sendiri. Dan yang kedua, iaitu tugasan yang kedua, iaitu berkumpulan. Yang kumpulan inilah yang nak jadi fokus kepada pertemuan kita yang kedua ni. Ya. Pertemuan kedua ni ialah kita nak menyelesaikan tugasan yang kedua. Saya ingat ramai yang dah bergerak, ya. Ada yang dah bagi beberapa, dia nak PM saya lah, ya. Tanya berkenaan dengan macam mana saya punya proposal ataupun idea ataupun cadangan. Ada yang saya dah bagi respon, ya. Walaupun sebelum kelas kita habis pada pertemuan yang pertama tu, kita dah round table berkenaan dengan idea ataupun cadangan, dan saya dah tegur dan saya dah bagi inilah, bagi apa, bagi feedback, dah bagi teguran, dah bagi penilaian. So secara umumnya selesai dah masalah tu, ya. Walaupun mungkin saya tak go through kepada semua kumpulan, tapi mungkin saya just dengar dua tiga kumpulan saja yang buat pembentangan pada pertemuan pertama tu. Tapi saya kira itu boleh jadikan panduan lah, jadikan panduan untuk kita semua bergerak, eh. Okey. Tapi pertemuan yang kedua ni, fokus kita, fokus saya ialah kita nak buat benda, apa ni, task dua ni dapat dibincangkan dengan lebih detail, dan output pada pertemuan kedua ni ialah kita dapat hasilkan pembentangan kumpulan. Tu tugasan kedua ni dia ada dua. Satu pembentangan, satu laporan. Laporan tu kemudian. Okey, tapi output pada pertemuan kedua ni saya nak adanya satu pembentangan. Saya akan terangkan bagaimana pembentangan akan dilakukan nanti. Setakat ni ada soalan tak? Boleh 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 ni boleh kemukakan. Silakan. Bismillah.
Okey, tak ada eh. Okey, saya nak clearkan apa ni, kita punya tugasan pada hari ini. Okey, nampak tak apa yang saya share? Nampak, jelas. Okey. Ini perancangan Nampak, saya. doktor. Ini perancangan saya, Kalau ikut jadual, kita punya kelas pagi ni sampai malam, untuk cover kitanya jam lah, jam kredit, Okey. Tapi saya punya perancangan pada pertemuan kali ini pelajar banyak self regulation lah, self regulation untuk bergerak sendiri dan menyiapkan kita punya assignment, ya. Okey, untuk jadual kelas hari ini perancangan saya, sesi pagi, saya minta pelajar menyiapkan tugasan dan rakaman pembentangan. Menyiapkan tugasan ni maksud dia anda dah dah cantikkan, dah murnikan idea yang dibincangkan pada sesi pertemuan yang pertama. Ya, cantikkan balik, buat balik apa ni, dia punya flow, dia punya progress, dia punya idea cantikkan, dan saya minta buat pembentangan secara recording. Benda ni pun saya dah maklumkan pada pertemuan pertama. Rakaman secara recording. Kita tak buat pembentangan selari, ya. Selari ni maksud dia live lah, secara live. Tapi saya nak minta buat pembentangan secara recording. Sebab ramai ni. Saya ada buat 4 set. 4 set, kalau saya dengar satu kumpulan bentang dalam setengah jam, kita akan habis masa kat situ saja. Ya. Jadi secara bijaknya kita manfaatkan teknologi, kita buat pembentangan secara recording saja. Kemudian uh, upload dalam YouTube, upload dalam YouTube, dan link itu di-sharekan di Telegram group. Telegram group, ya. Okey. Bukan itu saja pembentangan. Bukan itu saja. Bukan maknanya bukan pembentangan saja yang kita perlu buat, tetapi perlu ada penilaian. So penilaian inilah yang saya nak minta sebagai setiap kumpulan akan membuat penilaian silang terhadap kumpulan yang ditetapkan. Okey, contohnya kumpulan satu mendengar pembentangan kumpulan dua melalui link yang diberi. Kemudian kumpulan pertama itu buat penilaian. So penilaian itu telah saya letakkan di borang yang saya letakkan linknya kat situ. Dan nanti saya letakkan di grup, ya, borang khas. Jadi tolong bagikan skor daripada 1 hingga 5 lah, eh. Dan nanti saya tunjukkan apa benda yang dinilai. So simple saja, setiap kumpulan perlu mendengar kumpulan lain. Satu nilai dua, dua nilai tiga, tiga nilai empat, empat nilai lima, dan sampailah habis. Yang akhir sekali akan nilai kumpulan yang pertama. Itu saja perjalanan kelas kita pada 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 pertemuan kedua kali ini. Setakat ni clear tak? Doktor, I have a question. Okey. Ya, doktor. Mengenai penilaian tu, doktor, kita Ya. nilai the whole session of the group ataupun kita nilai staff pelajar yang sedang membentang? Kita menilai kumpulan, bukan pelajar, Okey, baik. kumpulan. Kan sekarang ni ini pembentangan ini adalah pembentangan tas 2 kumpulan saja. Yang individu tak payah bentang. So kita nilai isi pembentangan tu, doktor? Betul? Nanti saya clearkan. Okey, baik. Nanti saya tunjukkan borang, dan minta tengoklah ada isi kandungan, kadang-kadang ada kreativiti, kadang-kadang ada etika pembentangan, kadang-kadang kepada kepatuhan masa. Adalah dia punya item-item dia. Boleh? Baik Zura? Boleh, doktor? Clear. Okey. Okey, thank you. Ada lagi? Ustaz, Ya, Mas Zura. yang pautan YouTube tu kan, kalau kita orang bagi link Google Drive boleh? Memang YouTube je. YouTube, Google Drive dia akan makan storage. Okey. YouTube Okey, ini, tak ada. okey, saya tahu kadang-kadang YouTube ni kadang-kadang ada yang takut, alah private nanti orang, kalau public nanti orang tengok. Jangan dipublikkan.
Tapi pilihlah unlisted. Unlisted ni maksudnya hanya kegunaan sesama kita saja. Sesiapa yang dapat link tu saja dapat lihat. So tak perlulah nak dikongsikan di media sosial ke apa ke. Ini sekadar untuk tujuan pembelajaran. Boleh? Boleh, doktor? Okey. Lain ada soalan setakat ni? Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya Hadi. Ahmad Hadi. Okey. Nak bertanya, untuk tugasan berkumpulan tu, yang laporan tu, proposal tu, Ya, yang perlu hantar semua ahli kumpulan ataupun wakil kumpulan saja? wakil kumpulan saja. Wakil kumpulan, eh? Wakil kumpulan saja. Terima kasih doktor. Ha. Tapi kena bila hantarlah report tu tulislah kumpulan berapa. Okey, baik doktor. Ha. Okey. Lain? Hmm. Okey, itu saja ya. Nanti kita jelaskan lagi. Okey, kumpulan ataupun tugasan berkumpulan. Okey. Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan pembentangan berkumpulan secara rakaman video. Jadi bila rakaman video ni saya tak mau ada suara saja. Kadang-kadang dia ada slide, dia ada suara, suara je keluar. Tak mau. Ya. Saya nak suara dan juga muka. Ada visual. Okey. Kalau ada suara saya pun tak kenal. Saya pun akan menilai juga nanti. Tapi saya nak setiap pelajar dapat mendengar apa yang dibentangkan ataupun dibuat oleh kawan-kawan yang lain. Rakaman perlu dimuat naik ke YouTube dalam mode unlisted. Unlisted ni maksud dia orang lain tak akan boleh tengok lah. Dia tak akan public. Ya. Melainkan orang yang telah kita berikan link. So link itu adalah tujuan dia untuk kita belajar. Hanya kegunaan dalam grup saja. Okey? Tak perlulah disebarluaskan ataupun dimuat naik ke media sosial ke apa. Nanti mungkin akan timbul beberapa perkara yang mungkin di luar jangkaan. So kita-kita je. Eh? Kemudian pautan video perlu dikongsikan dalam grup Telegram ini selewat-lewatnya pada jam 12 tengah hari pada hari ini. Jadi pagi ni nanti lepas saya bagi briefing ni boleh bergerak dan boleh bincang dan boleh hasilkan video ataupun link pembentangan. Selewat-lewatnya 12 tengah hari ni lah. Okey. So nanti dalam Telegram, saya nak nanti susun elok-elok apa ni senarai ni, susun elok-elok kumpulan satu link, kumpulan dua link, kumpulan tiga link, kumpulan empat link sampailah habis. Kalau kita ada berapa kumpulan Ada 10. Kami tiga usaha ada dalam 7 dah Islam. Betul, Fatty? 7 kan? Okey. Start 24, 10. Okey cantik lah tu. So kalau sampai 10 10 lah, 7 7 lah, 8 8 lah. So boleh susun elok-elok dalam Telegram group jadi cantik. Tersusun. Senanglah nanti kalau kita nak buat penilaian silang kumpulan pun senang. Ya. Kemudian ini setelah lengkap semua link nanti kita akan buat penilaian silang kumpulan. Penilaian silang kumpulan ni tujuan dia apa? Sebab kebanyakan kelas walaupun diminta buat apa video pembentangan bila diletakkan link tak siapa pun tengok. Kan? Tak semua pun tengok. Contoh bulan 1, hantar. Bulan 2, hantar. Bulan 3, hantar. Lain kali pensyarah juga yang tengok. 1 sampai 10. Dia seorang yang tengok. Jadi no point lah. Untuk pembelajaran, saya rasa no point lah. Saya cadangkan begini. Eh, kita nak ambil mudah, jalan mudah saja. Sebab kalau kita buat pembentangan secara live, kita buat penilaian secara live, dia akan makan masa sebenarnya. Jadi kita belajar secara santai. Saya buat sistem penilaian silang kumpulan ni begini. Kumpulan satu akan nilai kumpulan dua. Kumpulan dua akan nilai kumpulan tiga. Tiga kumpulan nilai empat. Empat nilai lima. Lima nilai enam. Sampailah begitu dan akhir sekali kumpulan yang akhir akan nilai pula kumpulan yang pertama. Nilai ini maksud dia tonton, faham dan beri penilaian. Berdasarkan item-item yang saya nyatakan dalam borang. Nanti kita tengok borangnya. Okey? Di sini pun saya akan terangkan panduan dia.
Panduan menilai pembentangan kumpulan rakan-rakan. Yang pertama, perlu nilai kandungan. Eh, Sama ada isi ni jelas tak? Saya dah nyatakan kan dalam pertemuan kita pada sesi lepas. So apa nak tengok? Pertama, prosedur dia bagaimana, dia mulakan dengan refleksi atau tidak, jelas tak metodologi dia, dia punya idea dia kreatif tak, kreatif tak, tepat tak. Contohnya, dia nak buat solusi ini tapi kepada budak sekolah rendah, sesuai ke? Contohnya. Kan? Ataupun dia ni terlalu umum, tidak spesifik, ataupun masanya tak logik, terlalu singkat, terlalu panjang. Benda tu saya dah jelaskan pada pertemuan pertama. Sepatutnya anda boleh ada kemampuan untuk menilai. Idea yang dibentangkan itu logik ke, relevan ke, bagus ke, tak bagus ke, anda boleh bagi skor. Yang kedua, penguasaan topik. Ahli-ahli kumpulan tu faham ke tidak? Bila dia tengok kita bentang, dia baca je ke ataupun dia faham sebenarnya? Dia faham tak apa kajian tindakan ni sebenarnya? Kita boleh 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 bagi feedback atau bagi nilai penilaian tentang kefahaman konsep seperti mana apa yang kita belajar. Yang kedua, jawapan kepada soalan. Jawapan kepada soalan ni maksud dia uh, objektif dia tu tercapai tak? Dia dinyatakan objektif, betul tak? Contohnya, pelajar darjah 4 dapat mengecam huruf Jawi bersambung. Okey, solution yang dia buat itu ataupun inovasi yang dia buat tu sebenarnya menjawab tak objektif yang dinyatakan tu? Kita rasa macam menjawab tak? Ataupun kadang-kadang ada juga macam saya pernah timbulkan pelajar kumpulan tu dia ambil idea orang lain. Saya ini pun isu juga. Kalaulah benda tu common sangat, kan benda yang dia ambil sebiji, copy and paste, kita pun boleh beri penilaian. Ini idea yang tak ada pembaharuan. Kita boleh bagi bagi ni. Ini benda yang ni contoh macam pakai flashcard saja. So apa yang barunya? Flashcard kalau you tak buat ni pun orang lain dah buat. Kan? Saya nak tengok apa kreativiti ideanya. Boleh pakai flashcard tapi apa dia punya tambah baik daripada flashcard tu. Contohnya flashcard yang macam mana? Flashcard yang digabungkan dengan konsep rakan sebaya. Flashcard digabungkan dengan konsep interaktif misalnya. Itu kan ada baru pembaharuan. Itu. Tapi kalau benda yang copy paste daripada idea-idea sedia ada, you all boleh komen. Eh? Dan aplikasi konteks. Aplikasi konteks ni maknanya solusi tu. Adakah solusi yang dicadangkan tu dia tepat dengan konteks? Situasi lah, situasi semasa. Macam saya kata tadi lah. Adakah idea yang diberi itu mampu ke selesaikan budak tingkatan darjah 1, darjah 2? Nampak macam terlampau tinggi pula ideanya. Tak sesuai pula dengan level darjah 1. Itu kita boleh bagi skor. Tapi penilaian ini mestilah dibincangkan bersama kumpulan. But ni kumpulan tu kumpulan. G to G. Group to group. Bukannya individu. Jangan serah kepada, ketua lah buat. Malaslah aku nak buat. Kalau ada yang macam itu, ketua boleh bagi tahu saya. Boleh adukan kepada saya, minta maaf doktor, ahli-ahli saya tak nak bagi komitmen. Bagi je nama kat saya, tahulah saya nak bagi penalti macam mana. Kalau ada aduan, saya akan ni, akan apa? Akan ambil tindakan. Kemudian gaya penyampaian. Suara kena jelas. Nak jadi cikgu kan? Di PLI ni untuk jadi cikgu, suara kena jelas, suara kena kuat. Ya, tidak terlalu cepat, tak laju, ya. Kemudian bahasa sesuai, ya. Kemudian boleh menarik orang, sebab ni pembentangan kan. Kena menarik dan tidak hambar. Interaksi ni sebabkan kita sahala, iaitu selari, mungkin tak perlu ada lah. Tapi kadang-kadang ada juga, saya pernah ada satu satu kumpulan, dia buat agak menarik, dia buat macam bentuk forum. Bagus juga. Bentuk forum, borak-borak antara dua. Apa Fatimah, kita nak bentang apa hari ni? Fatimah pun jawab. Dia buat macam interaksi. So itu kreativiti masing-masing. Ada orang jenis
seorang-seorang, keluar seorang, keluar seorang, keluar seorang, keluar seorang kan. Itu terpulang. Cara bentang itu terpulang. Saya tidak ada format apa-apa. Tetapi sekiranya gaya penyampaian itu menarik, kita boleh bagi skor yang tinggi. Ya. Kemudian quality slide, ini keselarasan, kandungan, kemudian pengurusan masa ni, uh, berapa minit kamu nak? 20 minit cukup. Paling lama lah 20 minit. 30, doktor. Ya? 30. Okey, boleh. 20 Ah, ke 30. okey, terima kasih, doktor. 20 ke 30. Maknanya minit pembentangan tu. Ya. Jangan terlebih lah. Kalau lebih tu maksudnya kamu mungkin ada masalah tentang pengurusan masa. Kemudian seimbang. Masa antara ahli-ahli membentang tu cantik. Ya. Kalau boleh, biarlah ada moderator. Mula-mula sebelum bentang tu moderator. Beritahu saya kumpulan ni akan bentang kata tajuk ni. Ahli kumpulan saya siapa gini, gini, gini. Terangkan lah. Barulah dia jadi macam ni. Ya. Jadi teratur. Jadi teratur. Kemudian kreativiti dan keunikan. Ini terpulanglah macam saya katakan tadi. Dan sikap dan etika. Sikap etika ni ini biasalah tak ada apa pun Maknanya hormat orang, tidak meremehkan idea orang tidak sinis dan sebagainya. Ini adalah item-item yang akan saya muatkan dalam borang penilaian. Ya. Boleh skor dia 1 hingga 5. Letaklah apa-apa pun. Yang penting saya nak tercapai objektifnya iaitu setiap kumpulan menonton pembentangan kumpulan lain dan boleh bagi penilaian. Okey, setakat ni ada masalah. Ada apa-apa nak tanya? Doktor, Okey, sila Nur Diana. kalau kita buat tentang komen silang tu, Ya, adakah wakil ahli grup, kita bincang sesama tetapi wakil ahli grup yang menghantar Google Form? ya betul. Wakil saja. Terima kasih. Tak perlu seorang-seorang. Ini kerja kumpulan. Ini kerja kumpulan. Kalau boleh biar ketua yang hantar. Yang hantar tu saya akan anggap dia ketua lah. Boleh? Setakat Boleh, ini. doktor. Ada lagi yang tanya soalan? Okey, nampak macam tak ada apa-apa. Saya rasa dah tak ada masalah, clear untuk perjalanan kelas hari ini. Sesi pagi minta siapkan semua tugasan perbincangan kumpulan dan buat juga rakaman pembentangan dan saya nak hasilnya ialah pagi ini ialah dipenuhkan link-link pautan video pembentangan. Jadi petang ini just melihat pembentangan kumpulan rakan-rakan dan isi Google Form. Itu saja. So itu saja untuk kita ni pertemuan kedua kali ni. So tak ada nak kuliah-kuliah lagi dah, tak ada dah. Ah, boleh setakat itu? Boleh, doktor. Alhamdulillah. Boleh. Okey. Berkenaan dengan penghantaran tugasan, saya dah maklumkan dalam grup, saya telah buat folder-folder untuk kamu hantar laporan assignment, tugasan 1 dan tugasan 2 di UKM Folio. Saya nak pastikan, nampak tak benda tu? Dapat tak notification? Nampak? Okey. So, minta dihantar ikut set. Jangan salah set. Itu sangat penting. Ya. Tolong hantar ikut set. Dan saya dah bagi due date dia. Tahu due date dia bila? 6 bulan Ya. 6. Maknanya lebih kurang dalam 5 hari selepas kelas lah. 4 hari bulan 6. Boleh kot. Sebelum raya boleh ke? Boleh, insyaAllah, doktor. InsyaAllah. Okey. Kalau ada masalah, nak minta extend ke apa, maklumkan. Tapi extend pun saya boleh bagi dalam 2-3 hari lah. Tapi kalau cepat siap lagi bagus. Sebab kalau cepat siap,
saya boleh semak, dan kalau ada masalah meja, saya akan bagi tahu semula. Tapi kalau kata nak hantar lambat, kata lambat 2 3 4 hari lagi selepas tarikh tu, saya akan terima apa saja yang anda bagi. Ha, boleh? Boleh. Boleh. Okey. Doktor. Okey, kalau tak ada apa-apa, mungkin boleh bergerak kot pagi ni. Dan kalau ada apa-apa masalah, tolong seru nama saya dalam grup. Baik, doktor. Okey. Kalau tak ada apa-apa, setakat itu saja saya punya briefing. Uh, saya akan bagi apa ni, dokumen ni dalam dalam apa ni, dalam Telegram, Ya. insyaallah. Bagi siapa yang tak datang kat dalam ni kan. Okey, betul. Tapi setiap bulan ada wakil dalam ni kan? Ya, ya, ada kewakil. Saya harap setiap bulan ada wakil lah. Okey, itu saja. Terima kasih dan selamat menjalankan tugasan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih, Doktor. Doktor. Terima kasih, Doktor. Salam. Salam. Doktor, saya nak tanya. Terima Terima kasih, kasih, Doktor. Doktor. Thank you, doktor. Doktor, saya nak tanya. Ya, ada soalan. Tugasan Ayub, kumpulan Muhammad Ayub kan? ya. Okey. Tugasan kumpulan yang hantar dekat UKM Folio tu, Ya. kita nak hantar video ke ataupun PDF slide? Dia laporan dan link video tu kamu lampirkan di laporan tu. Wah, link video tu laporan PDF lah. Okey, boleh PDF boleh. Okey. So link tu kita